Kembali lagi dengan page Transmatic Automotive. Jadi hari ini kita nak share berkenaan dengan satu model kereta yang ramai juga pakai kat luar sana. Model CLA 200 yang ni menggunakan enjin M270 1.6. Kereta boleh dikategorikan agak lama juga, dah berusia 10 tahun lebih macam tu. So kat sini kau boleh tengok dah barai semua kan. Dia punya tebur, dia punya mounting semua kita dah buka. Isu kereta ni, dia datang komplain dengan kita, dia punya coolant ada leak. Bila keluar indikator dekat meter tu, dia punya coolant low lah. Tapi bila kita check, kita buat pressure test, kita jumpa satu barang ni yang dia baru tukar dalam tempoh setahun. Dia baru tukar, dia pakai OEM punya part, dah start bocor. Kat sini pentingnya pemilihan part, sebab korang sendiri sebagai pengguna kena bajet. Kalau korang tukar yang original memang costing agak tinggi, tapi kena fikir juga ketahanan part tu sendiri, berapa lama dia boleh tahan compare dengan OEM. Yang ni memang ada orang cakap boleh OEM, saya ada pakai 3 tahun 4 tahun tak ada masalah. Yang tu bergantung dengan rezeki ataupun cara penjagaan ataupun kilometer kereta korang. Kalau setahun tu kau dah jalan 100,000 kilometer, so untuk pilihan yang lagi better kalau nak pakai lama kereta ni, of course pergi ke original part walaupun dia agak tinggi. Jadi lagi satu customer ni komplain, dia punya kereta bila idle, bila dia berhenti dekat traffic light, gear dalam keadaan D, dia ada sedikit vibration lah dekat dia punya engine. Dan kita dapat jumpa dia punya engine mounting ni dah ada pecah, dan juga dia ada turun lah untuk dia punya engine mounting ni. Jadi kita recommend customer untuk tukar mounting dan customer pilih untuk original punya part. Jadi untuk korang yang berada di sekitar Lembah Kelang, nak check ataupun nak repair kereta konti korang, sebarang masalah coolant leak, engine oil leak ataupun apa-apa warning keluar dekat meter, boleh roger kita orang di Transmatic Automotive Section 15 Shah Alam. Kita buka daripada hari Sabtu hingga hari Khamis. Sebarang pertanyaan boleh klik link di bio. Assalamualaikum.